Yang pergi flotilla pun kena kecam. Betul. Itu macam mana pula Itu macam mana? Adakah dia bully cyber ke? Dia bully cyber. Kadang-kadang ada orang, yalah, ramai yang menyokong. Betul. Sahabat-sahabat kita daripada aktivis Malaysia ni yang pergi ke sana untuk hantar bantuan makanan dan sebagainya. Betul. Tapi dalam masa yang sama, ramai juga yang boleh tahan juga yang mengecam tindakan mereka ni, kata kenapa pergi sana dah tahu-tahu confirm lah. Betul. Apa kan, kata bahayanya lagi banyak daripada tu. So macam mana golongan macam ni? Yang ini sebenarnya yang kita bimbang Ustaz Husaini, apa yang berlaku pada hari ini. Misi itu adalah sebuah misi yang baik. Misi itu adalah misi menyelamatkan saudara kita. Kenapa pula kita kena kecam, menjadikan kita sebagai cyber bully juga atau bully cyber? Kan kita kecam mereka, kita kata tak ada bermanfaat, tak dah tahu pergi sebagai satu ancaman. Semua yang dilakukan dalam proses jihad, semua ada ancaman. Kalau kita tengok mereka yang pergi ke mana-mana perang, mereka mendedahkan diri mereka semua kepada ancaman. Kalau ikutkan maknanya perkara yang dilakukan, tujuan saudara-saudara kita membantu saudara kita di sana, itu adalah satu tujuan yang baik. Maknanya dari aspek prosesnya kita sokong, walaupun kita tidak dapat menyertai mereka secara umumnya lah. Tapi jangan kita kecam, dan mereka yang kutuk, katakan orang yang pergi flotilla dan sebagainya, mereka kutuk lebih-lebih sehingga laknat dan sebagainya. Mereka kena ingat, golongan yang bully dalam perkataan begini, kalau dia laknat, apalah korang ni, teruklah korang ni, dan dibalas balik dengan perkataan-perkataan laknat yang tak baik. Rasulullah kata, innal abda idza la'na syai'an sa'adatil la'na ila sama. Kalau kita kutuk seseorang, laknat seseorang, laknat itu akan naik ke langit, dan pintu langit akan tutup daripada perkataan laknat itu naik, sehingga dia dikembalikan dan turun ke muka bumi, kembali melaknat orang yang melaknat itu sendiri. Jadi apa yang kita cakap perkara tak elok tentang orang, sebenarnya dia kembali kepada diri kita sendiri. Yang ini yang kita bimbang, berlaku ke atas diri kita sendiri.